25 April 2026. Pelaksanaan mengatasi retorik mengapa fasa pertumbuhan Malaysia seterusnya bergantung pada penyampaian institusi. Cabaran utama Malaysia pada tahun 2026 bukanlah ketidakstabilan tetapi kredibiliti pelaksanaan. Ekonomi tidak kekurangan isyarat. Pertumbuhan kekal berdaya tahan. Ringgit disokong. Kelulusan pelaburan berada pada tahap rekod dan momentum perdagangan masih utuh. Malaysia mesti membuktikan sama ada institusinya boleh menukar angka yang menjanjikan kepada hasil yang mengukuhkan kepercayaan awam, keyakinan pelabur dan daya saing. Pasaran telah bergerak melangkaui ganjaran untuk pengumuman semata-mata. Sini mereka menilai berdasarkan penyampaian. Sebuah negara boleh menerbitkan angka pelaburan yang kukuh namun tetap kehilangan momentum jika tanah tidak sedia, utiliti tertangguh, permit bergerak perlahan atau tenaga kerja tidak mencukupi. 426.7 bilion pelaburan yang diluluskan Malaysia pada tahun 2025 memang mengagumkan, melibatkan 8,390 projek dan lebih 240,000 pekerjaan yang dijangka. Namun, persoalan penentu bukanlah kelulusan tetapi pelaksanaan sebenar. Dividen akan datang apabila kilang-kilang mula beroperasi, rantaian bekalan berjalan lancar, pekerja dilatih dan ekspor meningkat. Hasil kapasiti sebenar bukan sekadar cita-cita. Asas makroekonomi memberi ruang kepada Malaysia untuk bertindak. Anggaran awal pertumbuhan 5.3% pada suku pertama 22 selepas 6.3% pada suku sebelumnya menunjukkan ketahanan dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Kadar inflasi 1.7% pada bulan Mac dan pengangguran 2.9% pada bulan Februari menunjukkan kestabilan. Pengeluaran industri dan hasil pembuatan kekal positif. Ini bukan petunjuk krisis. Ini adalah bukti bahawa terdapat asas untuk pembuat dasar melaksanakan perubahan struktur. Keputusan Bank Negara Malaysia untuk mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% mengukuhkan kestabilan. Kepastian dasar monetari sangat berharga apabila keadaan global masih tidak menentu. Rizab sebanyak 128.8 bilion dolar AS setakat 15 April yang meliputi 4.7 bulan import dan 0.9 kali hutang luar jangka pendek menyediakan penampan. Tetapi kestabilan monetari bukanlah satu strategi pertumbuhan. Ia hanya memberi masa. Ia tidak membina kedalaman industri. Fasa pertumbuhan Malaysia yang seterusnya mesti datang daripada produktiviti, penukaran pelaburan, penerimaan teknologi dan penyelarasan antara agensi persekutuan, kerajaan negeri, pengawal selia dan industri. Kedudukan ringgit di bawah 400 berbanding dolar AS adalah konstruktif tetapi ia membawa disiplin. Mata wang yang lebih kukuh membantu mengekang inflasi import dan meningkatkan keyakinan terhadap aset Malaysia. Ia juga mengurangkan penampan yang dinikmati oleh pengeksport melalui kelemahan kadar pertukaran. Syarikat-syarikat mesti semakin bersaing melalui automasi, kualiti, kebolehpercayaan penghantaran dan pengeluaran bernilai lebih tinggi. Ini memang tidak selesa untuk firma yang lemah, tetapi ia sihat untuk ekonomi. Malaysia tidak boleh bergantung secara kekal kepada mata wang yang murah. Angka perdagangan mengukuhkan perancangan yang sama. Perdagangan luar meningkat dengan kukuh pada bulan Februari dan Mac disokong oleh permintaan yang berdaya tahan dan aktiviti rantaian bekalan. Namun, jumlah semata-mata tidak mencukupi. Kualiti perdagangan adalah penting. Import modal dan pertengahan mesti diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, peningkatan ekspor dan pertumbuhan gaji. Jika mesin yang diimport dibiarkan tidak digunakan, projek-projek tertangguh atau syarikat tidak dapat mendapatkan pekerja mahir, angka perdagangan akan menghasilkan pengganda yang lebih lemah. Kredibiliti tadbir urus adalah tonggak lain dalam pelaksanaan. Petunjuk daripada Yang di-Pertuan Agong bahawa baginda akan memilih ketua SPRM yang baharu apabila kontrak Tan Sri Azam Baki hampir tamat meletakkan kredibiliti anti rasuah di bawah perhatian. Proses pelantikan ini akan diperhatikan bukan sebagai keputusan pentadbiran tetapi sebagai ujian keyakinan institusi. Pelabur dan rakyat sama-sama mahu badan penguatkuasaan yang bebas, profesional dan terlindung daripada sensitiviti politik. Persepsi tabir urus kini membawa kesan ekonomi. Percubaan yang gagal pada bulan Mac untuk meluluskan had 10 tahun bagi tempoh jawatan Perdana Menteri masih relevan. Niat untuk melakukan reformasi jelas kelihatan tetapi penutupan legislatif tidak berlaku.
Naratif reformasi hanya menjadi bernilai apabila ia berjaya melepasi prosedur, rundingan, penggubalan dan pengundian. Jika tidak, ia kekal sebagai aspirasi dan bukannya hasil. Subsidi bahan api merupakan ujian pelaksanaan yang paling sukar. Tekanan subsidi yang semakin meningkat tidak boleh diabaikan, tetapi penghapusan secara mendadak akan berisiko menimbulkan reaksi balas dan kebimbangan kos sara hidup. Jalan yang betul ialah reformasi bersasar yang melindungi golongan rentan sambil mengurangkan ketirisan. Rasionalisasi subsidi hanya akan berjaya jika rakyat percaya sistem itu adil dan penjimatan digunakan semula secara bertanggungjawab. Keyakinan terpilih Bursa Malaysia mencerminkan sentimen yang lebih meluas ni. Pelabur tidak bersikap terlalu gairah tanpa berfikir panjang. Mereka memberi ganjaran kepada ketelusan pendapatan, kekuatan kunci kira-kira dan kejelasan takbir urus. Itu adalah sesuatu yang sihat. Ini bermakna Malaysia dinilai bukan sebagai sebuah negara yang lemah, tetapi sebagai sebuah negara yang mempunyai kredibiliti. Peluang itu sangat penting. Malaysia mempunyai asas makro yang kukuh, minat pelaburan, perdagangan yang berdaya tahan dan mata wang yang disokong. Tetapi kelebihan ini tidak akan bertahan dengan sendirinya. Pelaksanaan kini mesti menjadi disiplin negara. Jika institusi berjaya melaksanakan reformasi, mengurus subsidi secara bertanggungjawab, mengekalkan keyakinan terhadap tadbir urus dan menukar modal yang diluluskan kepada hasil, Malaysia boleh menukar kestabilan kepada kelebihan strategik. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar dan menyokong saluran berita podcast saya. Masa, perhatian dan penglibatan anda benar-benar sangat bermakna. Saya amat menghargai sokongan berterusan dan tontonan anda yang penuh perhatian. Sertai, ikuti, suka dan kongsikan.